Hidup atau tidak saya hanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan kerja kita. Begitu kata Salma Syamsuddin, 72 tahun, ibu kepada Syahir Zainal, 45 tahun, yang dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke rumah sejak 10 Jun lalu. Salma berkata sejak itu dia diselubungi kebimbangan terutama keadaan kesihatan Syahir yang tidak menentu. Katanya Syahir sebelum ini pernah terbabit dalam kemalangan dan kakinya sudah tidak sekuat dulu. Hidup atau mati tu kita serah pada Allah lah, kan? Yang tu bukan kerja kita. Rasa kuat di sini. Pasal motor dia ada kat sini, dia nak berjalan jauh mana kan? Ya. Nak juga tahu nak kalau boleh jumpa tu biarlah tengok sekali pun kan. Lutut tu masa dia aksiden tu kena tiang lampu yang besi tu. Jadi dia punya tak timbul macam kita macam ni, dia kata. Dia ganti dengan apa makcik tak tahu nak sebut lah. Tapi ada ganti dengan tu. Biar masa tu sampai tu dia elok lah. Tapi kalau sejuk sangat ke apa, dia nanti sakit lah. Salma yang ditemui di Lebuh Bukit Jambul siang tadi, 17 Julai ketika operasi mencari dan menyelamat. SAR dijalankan membabitkan Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersama PDRM. Anak mangsa Muhammad Ali Imran Syahir, 15 tahun, turut serta dalam SAR itu bagi membantu mengesan lelaki berkenaan.